Terima kasih Ayahanda Pengerusi Tetap. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, barisan kepimpinan tertinggi UMNO khususnya yang berbahagia Datuk Nurul Amal binti Fauzi, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, sidang perwakilan dan pemerhati yang dihormati sekalian. Saya Umi Nabila binti Jamal, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Sabah, tampil membahaskan ucapan dasar Presiden mewakili Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Apa kabar kita? Alhamdulillah sehat. Teruskan Tok. Kami amat berterima kasih kepada seluruh perwakilan dan pemerhati Puteri UMNO yang hadir dari jauh dan dekat pada persidangan Puteri UMNO pada tahun 2025. Jumlah perwakilan asal yang dibenarkan hanyalah 1,300. Tetapi kerana sambutan yang luar biasa daripada anak-anak muda, daripada Puteri UMNO, kerusi ditambah yang berjumlah 2,200 orang perwakilan. Sampai bertambah-tambah kerusi kami, Datuk Presiden. Bagus. Ada juga yang duduk di lantai. Astaga. Puteri Onsoi. Sebelum saya ke hujah utama, izinkan saya mengambil sedikit masa untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan PRN Sabah. Boleh? Lapar gak lapar? Pertama sekali, kita menghormati keputusan pilihan raya negeri Sabah. Dalam sistem demokrasi, keputusan pilihan raya harus kita hormati. Mandat telah rakyat tunjukkan melalui peti undi dalam pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Puteri UMNO merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ayahanda Presiden dan kepimpinan atas meletakkan calon puteri di Dun Nabawan, Saudari Laiji Ompongo. Walaupun dia tidak menang 9 penjuru, Datuk Presiden. Astaga. Tapi dia mampu mengambil undi yang cukup banyak. Cukup banyak dan cukup besar. Puteri UMNO Sabah secara khususnya berterima kasih kepada Negeri Perlis selaku Negeri Angkat Dun Nabawan. Terima kasih Tok Ben, Jentera UMNO Perlis dan juga Pergerakan Puteri UMNO Malaysia yang telah berkampung membantu Laiji. Pelbagai usaha parti telah dijalankan, termasuk penglibatan YPM dalam mendekati pengundi muda melalui Puteri. Terima kasih Dedi Mara, terima kasih Uncle YPM. Walaupun Barisan Nasional tidak berjaya menjadi kerajaan tunggal yang dominan dalam membentuk kerajaan Sabah, hakikat ini kami terima tanpa berselindung. Namun, menerima keputusan tidak bermaksud kita berdiam diri. Dan menghormati demokrasi tidak bermaksud kita menutup mata terhadap fakta dan realiti. Alhamdulillah, biarpun diuji untuk sekian kalinya, perancangan Allah adalah yang terbaik. Sekali lagi, Barisan Nasional menjadi salah satu parti yang menyumbang kepada pembentukan kerajaan negeri Sabah mengikut undang-undang yang ada. Kini, kami di negeri Sabah berada di Kerajaan Perpaduan Negeri Sabah. Tepuk! Sekali lagi, saya ingin mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada seluruh negeri-negeri angkat yang telah menjaga 45 DUN semasa pilihan raya negeri yang lepas. Tepuk. Tepuk!
Ba. Kalau kail panjang sejengkal, layak mengail di dalam kolam. Perjuangan putri jangan disangkal. Rela berjuang siang dan malam. Amin. Ya. Ba. Sabar relax. tu ha. Sabar. Sabar, Jauh lagi. Sabar tu. Sidang perwakilan sekalian. Dalam meniti fasa politik yang menuntut kebijaksanaan, Puteri UMNO memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih tenang namun penuh bermakna. Kami memilih untuk tidak sekadar menambah irama. Sebaliknya, kami mau menambah kekuatan dalam saf perjuangan ini. Kami di Puteri faham bahawa dalam politik ini penting sebenarnya bukan siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling tahan diuji. Ba, betul tu. Kesetiaan Puteri bukan kesetiaan membuta tuli, tetapi kesetiaan yang berpaksi matlamat survival politik UMNO itu sendiri. Kami bersuara apabila perlu dan kami berdiri bersama pimpinan apabila keputusan dibuat. Dalam kerangka disiplin parti, Puteri UMNO meletakkan kepercayaan kepada Along untuk membawa suara hati kami ke meja pimpinan tertinggi. Tan Sri Pengurusi Tetap. Ya, kau sudah kena ini kopi kah? Overdose kopi sudah nih Tan Sri. Ba. Sabar tu. Tan Sri Pengurusi Tetap. Ba. Kami di Puteri ni macam adik-beradik sudah. Ba. Kami yang menggerakkan wanita muda dan menjaga imej parti. Cuma itulah, di kalangan kami ini satu orang pun tidak YB. Nada. Ba. Sabar. Termasuklah ketua kami. Sabar. Tapi hidup juga Puteri UMNO. Setakat ni, walaupun tidak YB, Along pun tidak apa-apa jawatan, Puteri masih hidup. Betul atau tidak? Ba. Sabar tu. Jadi, Datuk Seri Presiden, kalau ada sana bagi-bagilah. Berhabis sudah ketua kami ni. Kasih dia orang Pak Presiden, kasihan tu. Motor raya sudah itu. Sidang perwakilan. Puteri UMNO telah mengusahakan pelbagai inisiatif dalam membawa keluh kesah wanita muda hari ini. Inisiatif melalui Modacare telah melaksanakan program-program untuk kesihatan mental. Muda Dakwa pula memfokuskan kepada golongan wanita muda dalam aspek kerohanian. Moda Mani berperanan untuk memperlihatkan isu-isu ekonomi wanita muda. Sewaktu persidangan Puteri 2 hari yang lepas, program Puteri EBIS di bawah Biro Ekonomi Puteri UMNO telah dilancarkan untuk menyediakan penyelesaian digital dan peruntukan pembiayaan berjumlah RM1 juta khusus untuk usahawan muda melalui sektor mikro dan PKS. Inisiatif ini dilaksanakan melalui kerjasama strategik bersama Toyipay dan juga Setflix, platform fintech patuh syariah terkemuka di Malaysia. Tengok bah, ndak cincai. Walaupun tiada YB, ndak cincai bah. Ya. Kalau ada wabil lagi bagus kan? Kalau ada YB lagi bagus. Ba. Sabar dulu. Orang muda-muda ni tidak sabar Pak tu. Tan Sri Pengurusi Tetap menyentuh pula soal gig ekonomi. Puteri UMNO memahami kegusaran yang dialami oleh pemandu e-hailing yang terdiri juga dari kalangan wanita muda. Puteri UMNO mendesak kerajaan hari ini menetapkan tambang lantai, mengharamkan sistem bidding dan menubuhkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia bagi mengawal selia tambang dan kebajikan pekerja gig. Setuju atau tidak?
Wah, bagus. Haus pula aku. Mana? Kasih air, Pak. Jangan kasih kopi, nanti aku tak bisa tangguh ni sedangkan. Haus. Haus. Sidang hadirin sekalian. Mana pemuda bagi ayak kat dia. Yang pemuda bukan menganggap Ayak, apa. Ayak, bagi ayak. Sejajar dengan era modernisasi, digitalisasi dan generasi baharu, kita perlu mengaji semula pendigitalan, tadbir urus dan tuntutan rakyat yang matang. Puteri UMNO menyambut baik usaha yang berhormat Datuk Seri Azalina Osman, Ketua Penerangan UMNO Malaysia dalam membentuk Digital UMNO. Kerana Ketua Penerangan, maafkan, belum minum. Apa? Kerana perang di media sosial lah antara punca kekalahan parti. Dengan ini kami daripada Puteri UMNO mengusulkan agar mesyuarat cawangan-cawangan dapat dilakukan secara hybrid. Langkah ini sudah pasti dapat memastikan korum mesyuarat puteri ditepati, malah kami yakin pasti ramai lagi yang dapat bersama. Komitmen ahli puteri yang masih belajar atau bekerja di luar kawasan mengekang mereka untuk terlibat sama. Tapi ini tidak bermakna mereka tidak bersama kita. Hati-hati inilah yang perlu kami jaga agar mereka tidak merasa jauh dan dipinggirkan. Kerana pada akhirnya tenaga kerja mereka jugalah yang kita perlukan di saat pilihan raya tiba. Apa itu? Sikit lagi mau habis nih. Sidang perwakilan sekalian. Puteri UMNO berpandangan bahawa penglibatan calon perempuan sekurang-kurangnya bukan satu keistimewaan, tetapi sebaliknya satu keperluan untuk memastikan dasar yang lebih seimbang, inklusif dan berteraskan realiti rakyat. Kuota 30% ini bukan soal angka tetapi soal keadilan. Datuk Seri Presiden, dengarkan? Bukan soal memberi ruang, tapi soal mengiktiraf keupayaan wanita dalam kepimpinan negara. Kami generasi yang membesar dalam krisis, diuji dengan realiti dan dididik untuk bangkit dengan solusi. Datuk Seri Presiden, kami mahu didengar. Dia dengar tu. Kenapa? Bukan sekadar dilihat. Lihat Datuk Seri Presiden. Permintaan ini juga bukan baru. Malah sering diutarakan oleh kekanda-kekanda wanita kami sejak berpenggal-penggal dan telah dibuktikan oleh kepimpinan sewaktu PRN Johor pada tahun 2022. Sewaktu itu, daripada 56 calon Barisan Nasional yang dipilih, 25% ialah calon wanita, 14 orang diketengahkan. Daripada jumlah itu, 9 orang menang, membuktikan bahawa apabila wanita diberi peluang, mereka mampu menyumbang secara signifikan kepada kemenangan parti. Datuk Seri Presiden, kami bukan tunggu peluang diberikan. Kami cipta peluang untuk dipertanggungjawabkan. Oh, pada siapa budak ni? Wanita muda hari ini bukan hanya tahu posting. Kami pun tahu positioning. Oh, very good. Saya ingin menyentuh sikit mengenai calon perempuan semasa PRN Sabah. 45 kerusi ditandingi. Hanya 5 orang calon perempuan. 11% je banduk bah. Tapi satu sejak hilang deposit. Okey, dengar lah. Calon lelaki 40 orang. 11 orang hilang deposit. 35%. Ini membuktikan bahawa calon perempuan boleh menang. Jika mendapat sokongan yang tidak berbelah bagi di pusat negeri dan juga bahagian. Tepuk. Minum dulu. Umi Nabila oi, sakan hang ni.
Sidang perwakilan, Datuk Seri Presiden. Tapi, kami mintalah, janganlah sekadar memberi untuk meletak sahaja. Untuk menyedapkan hati seperti meletakkan batuk di tangga. Tapi berilah kawasan yang betul-betul boleh menyumbang kepada kemenangan yang berasaskan kekuatan calon dan parti. Pandangan Putri, kita kasih jadilah 30% ni, Datuk Seri Presiden. Pengundi perempuan ni adalah kuasa besar. Menurut data terkini SPR dan statistik PRU, lebih daripada 50% pengundi berdaftar di Malaysia adalah perempuan. Lebih separuh daripada jumlah pengundi. Kami ini adalah penentu utama dalam setiap pilihan raya. Dan calon perempuan boleh menarik sokongan mereka dengan lebih berkesan. Sebab kami faham isu-isu keluarga, wanita dan masa depan secara mendalam. Bah. Kau nangislah sikit baru dia. Okey. Kasihan. Datuk Seri Presiden tengah tulis. Dia take note. Taman bukan sebarang taman. Taman Sang Rani, Taman Permata. Zaman bukan sebarang zaman. Zaman ini zaman. Wah, dia bawa geng. Dia bawa geng. Semua kena kopi tu. Bah, teruskan. Okey, tadi sudah 30 kan? Lepas 30 apa? Sidang perwakilan sekalian. Ya, Tan Sri. Jadi semua kau mau lah itu. Apa tu? Kau mau ambil semua. Dah aku dengar macam tulik-tulik aku. Bukan. Kau cakap kau mau 30%. Kemudian kau minta lagi. Jadi kami apa tinggal? Mesti mau minta. Bila lagi masa meminta? 30% cukup baik ni. Susah ni mau jumpa Datuk Seri Presiden ni. Susah. Saya pernah Kau bubut dia berdiri lah. di luar pejabat Datuk Seri Presiden mau 2 jam. Bah. Sampai sekarang tak pernah jumpa lagi. Astaga. Kau bubun dia, bah. Sidang perwakilan sekalian. Sikit lagi. Bah. Sidang perwakilan, tenang. Ada suara yang cakap, Putri ni tiada cerita lain. Balik-balik cakap pasal usul 40. Sebenarnya Datuk Seri Presiden kami pun penat mau cakap balik-balik. Penat kami. Tapi macam mana semua pun orang buat diam je. Dia lupa tu. Kau tidak kasih ingat dia. Inilah aku mau kasih ingat nih. Kalau ndak ingat lagi, bulan 12 nih kasih ingat lagi. Bah. Ayahanda Presiden, kami ni bukan generasi yang cepat give up. Tapi generasi yang tahu bila mau stand up. Oh. Memetik ucapan Ayahanda Timbalan Presiden UMNO pada ucapan perasmian persidangan sayap 2 malam yang lalu. Apa itu? UMNO perlu tinggalkan politik nostalgia dan mula melihat ke hadapan. Inilah yang Putri ingin lakukan. Betul kata Tok Mat. Budak-budak ni, pelapis-pelapis kita ni, diorang dah mau tengok ni sejarah-sejarah lepas. Diorang mau tengok ke depan je apa yang kita buat. Ma. Jadi ini bukan soal legasi lagi. Tapi demi survival Putri 25 tahun yang akan datang. Maka Putri UMNO buat sekalian kalinya membawa usul agar had umur ahli putri dilanjutkan ke 40 tahun. Kau tidak mau meminta 50 tahun? Alamak, itu lebih-lebih juga sudah tu.
Jika diluluskan, kami boleh bina kepimpinan lebih matang, lebih bersedia dan demi parti yang lebih kuat. Setuju atau tidak? Kejap Pak, iklan sebentar. Apa itu? Apa kau bikin tidak kasih tahu pengurusi? Ndak iklan. Ada tadi tanya gosip. Minta izin pengurusi apa kau ini? Oh, minta maaf ayah anda pengurusi. Nanti aku hantar kau balik papan. First time Mbak, first time di sini. Sudahlah, first time balik-balik lagi terlanggar mikrofon ni. Ndak tahu Ailur siapa di sini sudah. First time pun aku nak. Langgar sudah kami. First time pun aku nampak macam satu hari sudah pepek. Orang Sabah, Oh, Bapa. orang Sabah susah kalau sudah kena bagi mikrofon. Ya kah? Kau cakap, kau jangan telan tu mikrofon. Inilah nih. Kalau bagi, cakap bagi, tidak kami ternanti-nanti. Kalau padi, cakap padi, tidak kami nanti terus menanti. Kalau sudi, kata sudi, jangan kami ternanti-nanti untuk ambil buat menantu. Tepuk! Bah. Ada lagi? Ada. Belum sampai kan 20 menit. Sudah juga aku time. Sudah limpas itu. Belum Setengah lagi jam sampai. sudah. Hai, astagar. Sidang perwakilan sekalian. Buat sahabat kami, Yana dan seluruh keluarga Datuk Seri Najib, bosku, semoga terus diberi kecekalan hati dan dikurniakan ketabahan. Kami sentiasa mendoakan yang terbaik buat pemimpin kami, bosku. Jangan lagi layak. Mungkin ini perjumpaan besar kita yang terakhir. Tidak akan ada lagi. Engkau telah mengerti liku dan duri jalan ini. Merah putih perjuangan terukir di wajahmu. Garis usia di pipimu. Saksi setia bakti yang tak pernah meminta. Bahumu yang dulu tegap menahan panas terik perjuangan. Kini semakin rentah dan tunduk. Namun tidak pernah mengalah. Namun semangat ini tidak pernah pudar. Meski langkahmu gementar, kau tetap setia. Sidang perwakilan. Hari ini genap 45 hari pemergian Datuk Seri Bong Mokhtar Radin. Pemergian sosok tubuh ini bukan sekadar kehilangan insan, tetapi kehilangan sebuah nakhoda yang memegang amanah yang terus dan telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Memetik kata-kata yang selalu diucapkan oleh Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin. Terus istiqomah dalam perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Dengan penuh rasa takzim, mewakili Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, saya mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan beliau dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Marilah kita bersama-sama menyedekahkan surah Al-Fatihah kepada Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Amin. Sidang perwakilan sekalian, di hadapan kami sekarang, di hadapan kita sekarang ada satu lagi perang yang mesti menang. Dalam tempoh 7 hari lagi, 2 calon membawa panji Barisan Nasional iaitu Saudara Naim Kurniawan Mokhtar bagi Parlimen Kinabatangan dan Saudara Muhammad Ismail Haji Ayub bagi Dun Lamak. Selain itu, ramai pejuang-pejuang parti yang sedang bekerja keras di Kinabatangan. Didoakan semoga mereka terus afiat dan dipermudahkan urusan mendatang. Saya mohon semua terus dapat memberi sokongan dan doa kepada semua yang sedang berjuang. Kita semua sedang berjuang, berusaha. Semoga doa yang mengiringi diperkenankan Allah SWT bagi merahmati kemenangan terus bersama kita. Amin. Sekian saja ucapan perbahasan saya pada kali ini. Salam sekali putri, selamanya putri. Perkasa putri, pemangkin perubahan. Putri, ini zaman. Pergerakan Puteri UMNO Malaysia mohon menyokong. Terima kasih anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi Umi Nabilah wabarakatuh. binti Jamal.